Kalau ada poly market untuk who is most likely to become the next Prime Minister of Malaysia selepas pilihan raya akan datang, saya rasa kebarangkalian, the odds are shortening rapidly for Datuk Seri Zahid Hamidi to become the next Prime Minister of Malaysia. Kalau kita tengok dari segi semua parti politik yang sedang mengalami rupture ataupun perang saudara sekarang ni, UMNO looks very stable. For whatever reason lah. Itu memberi gambaran kepada rakyat bahawa dia boleh mengurus perbezaan dengan sangat baik. So itu yang pertama. Daripada semua parti yang nampak very teratur, tidak ada apa-apa masalah dalaman, UMNO. Even PAS sekarang ni wujud ketegangan sedikit antara faction ulama' dengan faction non-ulama'. Tapi UMNO nampak stabil. Dan kedua, Syaril, this is a very important point. Kalau PM tidak buat serentak pilihan raya umum dengan pilihan raya negeri yang dijadualkan lebih awal lagi, parti mana yang akan ada momentum yang paling besar menjelang pilihan raya umum akan datang? Melaka dan Johor. UMNO akan menang besar. Dan dia akan menang mutlak. Tanpa perlu minta kursi jumlah daripada PH, dan UMNO akan menang mutlak di Johor. And of course, public, sebab dia akan ada this credibility bounce, dia akan kata, let's go back to BN.